Okey, hai assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera Fidauzon Lelong di sini. So jom kita nak teruskan dekat bahagian kos guaman. Okey, kos guaman ni antara yang the best lah, yang biasanya customer nak tanya berkenaan berapa kos yang mereka perlu sediakan untuk beli satu-satu hal tanah ataupun satu hal tanah lelong. Okey. So jom kita teruskan. So dekat sini dia ada formula dia ataupun dia ada jadual khas bergantung kepada lawyer punya fee yang dah ditetapkan lah. Okay. So pada sini anda boleh klik bahagian kos guaman. So anda masukkanlah property purchase. Okay, customer nak beli rumah harga berapa. Katakan customer berjaya beli dengan harga, kita ambil lah 300, okay, 300,000. So kita calculate dekat sini, anda boleh terus nampak berapa kos ataupun anggaran bayaran yang customer perlu bayar kepada lawyer untuk beli rumah harga 300,000. So jom kita calculate. So ini adalah kos dia lah. Anggaran kos dia adalah sebanyak RM3,750. Okey, ini kos untuk bayar kepada lawyer yang mana 300 ni kali dengan 1.25%, 1.25%. So inilah dia punya kos nak bayar kepada lawyer pindah milik. Okay. Sama juga dengan loan. Okay, untuk loan ni dia beza dia sikit. Okay, beza dia sikit adalah dari segi berapa kadar loan dia dapat. Okay, contoh, ada customer beli rumah harga 300,000 tapi pinjaman loan dia akan dapat adalah sebanyak tolak 10%. So biasanya dia akan dapat 270,000 sahaja kadar pinjaman. Okay, yang mana 90% macam mana contoh yang kita buat pada home loan tu lah. Okay, margin loan sebanyak 90% sahaja. Okay, so sebagai contoh yang ni, okay, untuk loan, biasanya loan agreement dia akan berdasarkan kepada berapa kadar loan yang dia bayar. Okay, katakan dia nak buat, ada customer ni dia nak bayar half-half. Okay, katakan contoh dia nak bayar 150 dekat loan, bayar lebih untuk 150,000 dan balance tu dia nak buat pinjaman. So dekat sinilah yang anda perlu ubahlah ikut pada berapa maximum loan yang dia nak buat ataupun berapa kadar loan yang dia nak buat. Okay, macam contoh untuk kes ni kita tolak siap-siap 10%, so jadi balance adalah 270,000. So jom kita calculate berapa kos nak kena bayar kepada lawyer loan. Okay, tadi lawyer pindah milik untuk S&P ataupun pindah milik lah untuk rumah lelong, sama je dia punya kos. Okay, untuk loan agreement, okay, untuk lawyer loan, so dia punya ni ikut pada balance pinjaman yang kita nak buat lah. Okay, so kita calculate. So ini total cost yang perlu dibayar kepada lawyer loan. Jom kita scroll lagi ke bawah. Okay, dekat untuk hal tanah ni kita kena faham ada satu lagi kos yang mana melibatkan nak kena bayar kepada lembaga hasil yang dipanggil sebagai stamp duty ataupun bahasa mudah dia adalah tax ataupun cukai lah kepada government. So dalam hal tanah dipanggil sebagai stamp duty untuk sale purchase dan juga transfer untuk pindah milik. Okay. So jom kita pergi dekat sini, kita ambil contoh mudah juga harga 300,000. Okay. Okay, masukkan saja 300,000 dekat sini dan anda calculate. Okay, dekat sini anda boleh terus nampak 300,000. Kita calculate. So ini adalah kos yang customer perlu standby untuk bayar kepada lembaga hasil ataupun untuk bayar untuk kos stamp duty. So mana-mana hal tanah perlu bayar dia punya stamp duty. Cuma seandainya anda ataupun customer dia layak untuk buatkan pengecualian untuk stamp duty, so dia boleh dapatkan pengecualian lah. So bergantung kepada kelayakan customer dan juga package ataupun ada masa dia letakkan beberapa pengecualian lah, macam pengecualian cukai untuk pembelian rumah pertama, so biasa boleh dapatkan pengecualian untuk stamp duty. Okay. So jom kita pergi seterusnya dekat bawah ada berkenaan stamp duty untuk loan. So bermaksud sekiranya anda beli rumah secara cash ataupun customer beli rumah secara cash, so anda cukup bayar stamp duty untuk pindah milik sahaja. Tapi sekiranya anda menggunakan pinjaman dengan pihak bank, so customer ni perlu bayar satu lagi stamp duty yang melibatkan pinjaman. So bergantung kepada berapa kadar pinjaman yang customer buat. Okay, sebagai contoh, katakan macam tadi, katakan customer ni buat pinjaman sebanyak 270,000 untuk rumah yang berharga 300,000.
Okay, so 270,000, so anda masukkan dekat sinilah dia punya kadar berapa harga pinjaman. Okay, biasanya dia akan follow pada harga pinjaman dan total dia kita calculate. So inilah kos yang customer kena bayar untuk bayar berkenaan stamp duty untuk pinjaman ataupun untuk loan lah. So itu saja kalkulator yang disediakan untuk bantu membuatkan anggaran bagi pihak customer anda untuk mereka kira berapa kos yang mereka perlu sediakan untuk bayar, untuk selesaikan proses pindah milik rumah lelong dan juga bayar kos untuk melibatkan lawyer punya dokumen. So jumpa lagi pada next video. Seperti biasa, ZL Pro, kita kuasai sistem, kita gandakan hasil.